Madrasah Adiniyah diasaskan oleh Tuan Haji Muhammad Zain pada tahun 1932 berhampiran stesen kereta api Sungai Bakap, Pulau Pinang. Pada peringkat awal, Madrasah Adiniyah merupakan sebuah pusat pengajian agama sistem pondok sahaja. Pada 7 Februari 1943, Tuan Guru Haji Muhammad Zain meninggal dunia. Pondok Adiniyah terus dipimpin oleh menantu sulungnya, Tuan Guru Haji Syafi'i bin Haji Harun yang baru pulang dari menuntut ilmu di Darul Ulum Mekah Al-Mukarramah. Semi Adiniyah ditubuhkan dengan kerjasama beberapa waris Madrasah Adiniyah Islamiyah ABIM Negeri Pulau Pinang dengan sokongan Yayasan Al-Masyur Islami yang memberi kebenaran menggunakan premis kedai 3 tingkat kepunyaan mereka di Taman Seruling Emas, Sungai Bakap. Pada tahun 2007, Semi Adiniyah telah menerima peruntukan sebanyak 1.4 juta ringgit dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang untuk tujuan pembinaan sekolah. Pada tahun 2008, Semi Adiniyah berpindah ke bangunan baru di Sungai Rambai, Sungai Duri, seberang Perai Selatan. Tanah wakaf diperolehi atas usaha para pewakaf generasi awal penduduk Sungai Bakap dan sekitarnya. Tanah wakaf ini keseluruhannya seluas 12 ekar. Asal tanah wakaf ini adalah kutipan sumbangan daripada masyarakat yang pada satu ketika dulu diterajui oleh yang berbahagia almarhum Encik Basir bin Bakar, iaitu pada ketika itu selaku setiausaha gabungan 2 buah masjid karya Sungai Bakap, Masjid Baru dan Masjid Lama. Sekolah Menengah Islam Adiniyah dibina untuk menyediakan pendidikan alternatif, menekankan mata pelajaran dini dan juga akademik. Semi Adiniyah mengamalkan dasar terbuka di mana kita menerima pelajar-pelajar daripada luar negara seperti Rohingya, Thailand dan juga Indonesia.
Jawatan Pengurusan Sekolah telah menyediakan plan pembangunan pendidikan semi adiniah 2021-2025. Plan ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti, mantapkan pendidikan semi, dan dia merangkumi peningkatan prasarana, kurikulum, tabik urus, sumber manusia. Di samping kita mengukuhkan dana untuk sekolah.